Okay, sekarang aku ada problem dengan SD card, so aku guna phone je dulu. Jadi aku buat laptop sebab aku mau try recover apa yang aku delete. Aku terdelete video Secret Santa. Oh my god, but it's okay. So sekarang kita mau pergi ambil kereta. Yang kereta 7 seat tu jauh. Jadi kami sewa dulu kereta 4 seat dari sini. Ambil kereta 7 seat yang jauh tu. Lepas balik, pasal ambil semua orang. Keretanya di sana tengah charge. So let's go. 12 kilometers. Hai, kita orang sekarang tengah pergi Bravo. Ambil kereta nak pergi ski. Orang ambil kereta guys. Tapi sejuk, tak ada kepas. Tengoklah view kita orang. See you in ski, tapi ada tak ada. Saya ambil kereta je guys. Bye. Ada belikan kuasang. Kuasang. Dengan ni macam angkat lah, tapi sejak lah benda ni. Ya, kau selalu pergi sini lah. Ya, selalu sebab dekat lah. Sekarang kita baru ambil kereta. On the way pergi ambil lagi 4 budak-budak tu. Baru kita gerak pergi ski. Let's go. Saya dah tak tadi co-pilot guys. Saya dah bersara. Kita orang nak pergi. Oh ni. Nak pergi ski. Bye. Woo! Woo! Co-pilot baru masuk dah stres. Apa? Co-pilot baru suruh pilih lagu dah stres. Ya, apa nama kereta ni? Peugeot. Baru start dah pergi. Laju. Hidup lagi. Tak hidup sangat lah sebenarnya. Pening kepala tu. Ya, aku pening. Ada orang ni dia melekat je dekat kanan Tika. Kau macam kecil lah weh. Macam aku macam kecil dia kata. Dia tak sandar ya dari tadi. Sumpah melekat. That driving skill tu. Ikut kereta putih. Jalan lah. Oi, solo. Oh, solo. Ai berat bagi kau ni. Kita dah sampai tempat ski. Diorang turun kat situ je tu. Mana? Kalau kau tahu kat situ licin gila. Tak payah nak atas sangat. Okay. Tengok kasut kita. Kokat. Jom kita survive ke tak? Tengok banyak kali mana kita terboleh. Jom kita keep track berapa kali kita jatuh. Kalau tak dia full set dia bawa sendiri. Gila. Same. Hi guys. Full set. Ni macam chef. Driver Macam chef hari ni kita nak masak. Macam kami masak tepi dia di bangunan. Masak tepi bangunan. Ni Tepi mountain salah. driver tadi. Ni peminat dia. Okay, minta maaf. Kat belah sana Thumbnail. Okay. boleh ke spot tu Jul? Kita nak ambil badge untuk masuk ski. Okay, sekejap lagi kita akan naik tu. Kita tengok Haish, sangkut ke tak sangkut. naik benda Allah yang bergerak-gerak tu. Takut saya naik pakai dah benda, semua benda. Nak balik. Sekarang saya mau pergi sewa barang-barang ski tu dekat Intersport. Kita baru sampai. Sekarang pukul 12 ish. Baru sampai. Tapi tak apa. Tak sabar lah. Bukan pro pun. Betul. Buat TikTok ni. Fisha dengan Ari pergi ambil forfait. Tiket dia. Batch. The line bro. Apa? Aku ada. Ramai helper. Ada problem guys. Tak boleh Problem. masuk. Dalam pantang. Tak boleh nak masuk pula. Susah. Nasib baik Kita orang dah siap. Kasih kita sama. Asal kita sama. kita dah twinning sekarang. Tu. Ui, ketat gila bapak weh. Sakit weh. Ketat gila bapak dekat betis. Sangat ketat. Oh my god, tudung. Nah, sangat. Goten.
Baru halfway kena naik tangga guys. Ni pun semput sudah. Arisha, KO, Nalia tak nampak dah kat mana. Hilang. Sekarang kami dah sampai. Kami baru sampai je lah, tak naik lagi. Baru je bayar kasut. Ni kena Macam nak figure out piece, vert, blur, rouge semua. Jom ambil gambar aku. Nak balik. Risha. Tak ada apa weh, dia tak ni pun. Break. Aku dah lupa. Tu break jadi. Terus kaki kau. Terus Terus Gerakkan kaki. Okay. Kita tak menjumlah tau. Korang try macam Macam mana? Belok. Okay. Fatin lead. Weh tak boleh, aku tak boleh. Apa ni? Aku dah lupa lah macam nak belok. POV. Nampak kau? Tak tahu nampak ke tak. Cuba try. Jom. Okay. Slow je. Slow. Jalan lah slow. Pusing. Beratkan kaki kiri. Pusing ni. Lepas tu angkat kaki kanan sikit. Okay. Lepas tu ambil side sikit. Jatuh sikit. Jangan jatuh. Okey dah tu. Dia orang. Tak yang lagi 2 orang. Susah, pendek sangat. Cuba naik yang tinggi. Tapi susah. Tapi laju sikit lah. Tapi ambil side lah. Jom. Ramai je orang. Jatuh. Tak apa. Parallel. Weh, batang kita. Batang kau. Weh. Kejap ya. Aku rakam semua ni. Ke aku rakam kan? Ke tak? Ya kot. Kau. Jangan macam tu. Kau janganlah tunggu dia nak jatuh. Lepas tu macam mana? Tengok aku buat. Aku tak boleh buat lah, nanti aku jatuh. Okay. Tu. Kimak aja. Okay. Alamak, kita ada dah musik kau pusing. Sekejap aku pusing. Okay. Jangan macam ni. Sorry cikgu. Okay, lagi. Orang kata boleh. Weh. Wow. Aduh. Tak. Aduh. Okay. Kau nak pergi kat area? Tak boleh lagi. Buat 5 kali jatuh. Tapi macam dah pandai. Nampak? Okay, baik ajar Ari. Kangkang tapi macam ni. Biarlah kaki kau buruk ke. Jom. Di sini. Mana yang lain? Boleh. Okay, kuat sikit. Ni macam ni. Macam tepi macam ni.
kaki ni. Straight kan. Dulu kita orang belajar tak kena batang. Jangan atas itu. Geram. Sebab kau guna batang. Betulkan kaki. Tak boleh, aku tak ada banyak pegang. Betulkan kaki macam ni. Ya, tapi kalau Aku tak pegang. aku tu jatuh. Tak. Aku ada kat depan. Terang sikit. Nak tengok. Fishan. Aku macam dengar Alia juga. Tapi tak tahu lah. Mungkin itu perasaan Alia. Atas tu ke? Bukan. Atas tu papan. Aku tak nampak Atas tu papangan. Semut berkawan satu. Wow. Okay. Guys, kalau korang dah lama tak nampak saya, welcome back. Baru hidup. Kau pergi mana? Aku hilang aku ada dekat situ tapi lama sangat stuck. Macam tu lah. Faham. Lepas tu, tak ada apa. Ni kita, kalau korang tengok vlog Andorra, ada satu ride tu, pasal ni lah tapi ni pendek gila. Macam 1/10 je dia punya kepanjangan tu. Okay Kejap je lah. Ketat gila. Tapi view dia cantik. Okay. Pika duduk depan. Pika duduk belakang. Okay, saya akan drive Timah. Kali ni kau drive Fisha nampak macam lagi. F1 Aku yang drive Fisha, so dia takut gila. Siapa? Aku yang duduk belakang. Kau duduk belakang Fisha? Fisha takut. Gila. Terbalik Sebab ni. orang belakang kena control. So kalau dapat kat dia tak nak gerak. Apa ni? Pandai bawa kereta. Pandai bawa kereta je. Lain weh. Rider. Korang pergi ni korang pergi beli. Lepas tu kan ada Iran. Aku duduk segitu pun. Aku nampak dia jatuh. Aku nampak gila dari jauh. Ouch. Sekarang lah masa yang saya dah nanti-nantikan since pukul 1. Since kita orang sampai, saya tunggu benda ni. Aku tak sabar nak buffet weh. Aku tak sabar nak tadi habis weh. Aku dah happy dah sekarang. Aku sempat gaduhkan dia weh kat atas tu. Kau tak sadar dia azar. So aku dah sempat diazar oleh ramai orang. Semua orang dah sempat azar. Bukan, semua orang sempat azar aku. Tapi dengan dia azar macam garang-garang. Dia macam, bagi kau punya patung tu, kau tak boleh lah macam pakai ni. Aku tak stable. Aku tak boleh nak pegang apa-apa. Dia tak nak bagi. Aku nak slide dah. Masa patung aku tu, tali hayat aku dia pegang. Dia tak nak bagi. Okay, dengan side kita orang yang mengajar. Tak, macam ni. Tak, dulu kita orang belajar tak baik. Ni cikgu ni garang sikit. Cikgu ni baik sikit sebenarnya. Ari takut, dia tak percaya dengan diri sendiri. Nak suruh angkat kaki. Aku tak boleh. Masa angkat je. Ni angkat. Sebab kalau kau angkat, nanti dia gerak. Aku macam belajar pilates. Apa nama pilates lah? Pilates. Ouais. Non, on a encore pas passé. Okay. Tapi ni dikukah? Susah lah ya. Mungkin sebab tak tahulah nak kata dia ada trauma bawa kereta. Bawa kereta pun nak pernah. Kau pula. Apa kau punya? Ini dah pro. Weh, dia tak tolong. Dia tak ajar dia langsung. Sekali. Okey ah. Aku garang ke? Garang. Dia cibai sikit lagi. Cikgu yang cibai sikit tapi aku appreciate lah effort dia mengajar aku. Berapa kali jatuh? 5. Tapi kan nak ajar Ari ni Perlukan kesabaran yang tinggi. Aku faham. nak ajar jalan pun tak boleh. Apatah lagi nak ajar break. Lagi seorang. Ni pun penuh kesabaran kat tadi teman aku kat atas. Siapa yang dah give up kau? Aku turun lah. Turun dulu Laju dia turun dia. Aku nak suruh dia pusing kaki pun tak boleh. Ya boleh. Gerak. Dia pergi dia buat yang macam ini. Orang macam ni. Dengan dia orang Oh, yang kereta tu. sebab aku punya goal dengan Kian last sekarang punya last kita. Kau pernah belajar kawat tak dulu? Dan masa tu turun aku laju gila. Masa aku sakit mampus lah. Kain kata. Kalau aku lama kau stop tak? Aku pun percaya gitu. Aku pun percaya Mika. Aku turun apa? Macam tengok aku turun tu ada budak tu tengah macam ni. Aku gagal. Budak tu nangis. Aku jatuh tu pusing-pusing. Budak tu pusing. Budak tu lepas tu mak dia dengan kakak dia datang kat dia. Lepas tu budak tu nangis. Lepas aku cakap jangan nangis. Aku pun nak nangis. Kau caw je? Sakit tak? Kau caw je? Tak, aku macam Kau duduk dulu lah. sorry. Tapi dia
mak dia tak pandang apa. Aku macam okay fine whatever. Weh, kau pegang lah tiket ni. Dah kedut-kedut dah. Okay, sekarang kita orang tengah naik luge. Macam nak pusing? 3 kali joystick tekan. Okay, romantiknya. Nanti turun doh. Kau okey ke? Okay je. Masih tidur. You laju sial. Oh yeah. Nak turun lah. Okay, so sekarang kita orang dengan kasut skinya. Kau tak sampai. Belum lah. Oh, lama. Ya Allah. Weh, aku takut tu. Ke dah sampai? Weh, sakit pinggang tu. Okay, so ni kita orang kontrol sendiri. Ni Pika kontrol. Tengok view. Tengok view. Woi, cantiknya. Tengok tu. Sebab sekarang tengah sunset. Sekarang tengah sekarang tengah sunset. 1, 2, 3. Okay, ni honest. Weh, aku takut weh. Aku tak nak tunjuk muka. Okay je sebenarnya. 1, 2, 3. Oh. Laju je weh. Dah rakam. Weh, takut sikit tu. Wah, cantiknya. Cakap stop. Weh, ada Suri foto. Cakap Ha? stop merah. Okay, lepas tu. Busy guys. Tapi video cantik. Bila paku dah ni. Paku reset. Sejenak mati weh, kebas gila sini. Jom. Balik. Tapi kena pergi Intersport. Tak aku. Oh, faham? Aduh, cepatlah. Kebas terang aku nak rakam. Okay, Nek. Tak nak rakam. Tengok ni, Nek. Mana? Mari kita orang. Mana kita? Kita tak ada. Tak ada dah. Dah lepas. Jom. Tapi tu cover, ini tak cover ni. Oh, faham. Hello guys. Jadi kita apa? Kita orang banyak kali gila tu stop. Aku yang control. Orang depan terlambat. Itu mah. Weh, dia asyik break je. Break. Jom. Jom pergi mana? Nak balik. Dekat buffet. Kau beli Lapar sangat ni, dah gastrik dah ni. Satu hari tak makan. Lapan lah. 8 jangan lah. Dia orang lupa dah. Guys, tak ni. Fit tutup Harry Potter. Apa? Crocs pun Harry Potter. Kalau Hufflepuff ke? Hufflepuff lah kat mana tu? Itu dong tajam Ni banget. pun Hufflepuff. Baju? Baju bukan. Anggap dia. Nak tengok baju kan. Wih, sedapnya bau. Sorry. Lapar. Jangan tunjukkan madu. Cantik je lah. Tudung aku tajam gila kan? Tak lah. Tak je. Weh, aku sebenarnya nak muntah. Ya ke?